مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emina Dia Bertibar Hisham dari unit PJSK PPSMP 1. Hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan remaja masa kini, iaitu bahaya pergaulan bebas. Sebelum itu, tahukah anda apa maksud pergaulan bebas? Pergaulan bebas bermaksud hubungan antara lelaki dan perempuan tanpa batasan syarak, sama ada melalui pertemuan, perbualan atau aktiviti yang boleh membawa kepada maksiat dan keruntuhan akhlak. Dalam Islam, pergaulan antara lelaki dan perempuan telah ditetapkan batasnya supaya maruah dan kehormatan diri terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang bermaksud, janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Ayat ini jelas mengingatkan kita bahawa pergaulan bebas boleh menjadi langkah pertama ke arah zina yang bukan sahaja merosakkan diri, malah memalukan keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31, Allah memerintahkan yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman supaya mereka juga menahan pandangan dan menjaga kehormatan mereka. Ini menunjukkan bahawa Islam menekankan pengawalan diri dan batas pandangan untuk mengelakkan pergaulan yang melampaui syarak. Seterusnya, antara kesan pergaulan bebas ialah hilangnya maruah diri, terjebak dalam zina, kehamilan luar nikah serta penyakit sosial seperti HIV dan kemurungan. Lebih daripada itu, pergaulan bebas juga membawa kepada keruntuhan nilai moral masyarakat kerana apabila batas agama dilanggar, hati menjadi gelap dan iman semakin lemah. Oleh itu, sebagai remaja Islam, kita hendaklah menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dengan memperbanyakkan aktiviti bermanfaat seperti bersukan atau menyertai program kerohanian. Seterusnya, kita perlulah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Akhir sekali, marilah kita menghayati firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagai penutup bicara, semoga kita semua menjadi generasi yang berakhlak mulia, menjaga maruah dan menjauhi pergaulan bebas demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.